Morning. Jadi berjumpa lagi kita di episod keempat. Pagi ni aku nak berbicara tentang mitos versus fakta. Tajuk dia, kenapa phone dengar kita bercakap. Mitos atau fakta. Okay. First of all, pernah borak ke pasal sesuatu, tiba-tiba iklan terus keluar? Kita tengah sembang-sembang dengan kawan-kawan ataupun kita tengah bercakap sendiri ke kan, tiba-tiba pop up iklan tu, exactly as what we talk about it. So ramai dia terus berfikir, phone kita ni dengar kita bercakap ke kan? Banyak benda jadi macam ni. Aku pun kadang bila tengah bersembang pasal sesuatu, contoh pasal kasut ke, pasal baju ni ke, baju tu ke, tiba-tiba aku search kat Facebook ke apa, keluar iklan yang macam tu. Dia macam tahu apa aku nak kan. So jom aku jelaskan mitos versus fakta ni. Jadi mitos dia macam ni. Phone ni mitos yang apa, cerita dongeng ni. Kita selalu ingat phone sentiasa dengar perbualan kita. Kalau phone dengar 24 jam, bateri cepat habis lah, data internet pun naik gila-gila lah. Tu semua mitos. Tapi apa fakta sebenarnya? Fakta sebenar, phone ni dia tak dengar perbualan biasa tanpa kebenaran. You will not listen to our conversation without the authorizations. So yang berlaku sebenarnya ialah data, balik daripada data. So that's why episode sebelum ni kita berbicara tentang data. So yang berlaku sebenarnya ialah data. So apa yang sebenarnya berlaku? Setiap hari ni kita tinggalkan data. Apa kita search, apa kita klik, apa kita tengok lama-lama, contoh video ke apa lama-lama, apa kita like atau scroll, algoritma yang kumpul semua ni, okay? Dan ramal predict kita punya minat. Itu sebenarnya yang terjadi. So kenapa iklan jadi macam dengar? Dia selalu dengar kita kan. Maksudnya setiap kali iklan tu keluar, dia macam tahu apa yang kita nak. Dia macam mendengar kita kan. Dia satu lagi sebab ni, sebab pattern manusia. Contoh kau borak dengan kawan search benda tu, korang ada minat yang sama. So both of you, ataupun dalam group yang sama tu lah. So sistem ni akan berfikir, kumpulan ni mungkin nak benda yang sama. They wanted to have the same thing in this group. Your friends lah kan, kawan-kawan kita. Itu yang terjadi sebenarnya. Dia ada algoritma untuk tahu pattern manusia. Dia sebenarnya microphone dalam telefon ni, dia aktif bila kita guna voice search. Kita bagi permission pada app. Contohlah, kalau satu app tu kalau kita tak nak dia mendengar, kita tak payah bagi permission. Ataupun kita ada wake up word, contoh macam hey Google, contoh itu pun boleh trigger voice. Dia bukan dengar sesuka hati. It's not like that. So basically, phone ni bukan spy. Data kita yang banyak bercerita. Dia bukan sihir, but teknologi. Alright? Okay, follow aku untuk faham teknologi versi orang biasa. Adios.